persamaan antara BN dan PN ini juga sebenarnya sudah menjadi hajat orang Melayu daripada dulu lagi sebenarnya. Jadi bila ini berlaku sekarang, jadi seolah-olah pucuk dicerita ulang pendatang. Baik, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton, khususnya kepada pengikut Berita Harian dan juga Harian Metro. Bertemu kembali dalam Bicara PRN. Kali ini kita beralih ke Negeri Sembilan selepas PRN Johor baru saja menutup tirai, yang mana rakyat di bumi Johor telah pun menunaikan tanggungjawabnya pada 11 Julai yang lalu, dan Pilihan Raya Negeri PRN beralih ke Negeri Sembilan yang mana menyaksikan 103 calon akan bertanding untuk merebut 36 kerusi dan juga membabitkan sebanyak 889,490 pemilih berdaftar yang akan menunaikan tanggungjawab mereka pada 1 Ogos ini. Dan kali ini Bicara PRN Negeri Sembilan akan membawakan satu figura yang mana nama besar yang saya rasa tidak asing di Negeri Sembilan, juga seorang calon daripada Barisan Nasional, juga seorang penyandang dan pernah memegang jawatan Esko di Negeri Sembilan. Ini dia, saya perkenalkan kepada anda calon Barisan Nasional bagi N06 Palong. Saya perkenalkan kepada anda Datuk Mustafa Nagor, ataupun lebih dikenali sebagai Pak Mus. Apa khabar Pak Mus? Baik, Alhamdulillah Rizal. Sehat kan? Alhamdulillah. Steady lah saya nampak Pak Mus ni. Apa yang steady tu? Oh, steady, nampak walaupun kita dah beberapa hari berkempen, Ya. tapi nampak Pak Mus macam steady. Yalah, kita Semangat, berkempen. semangat, Betul, semangat. semangat. Kita berkempen ni, walaupun tak sihat pun kita kena gagah kan juga ya Pak Mus. InsyaAllah, insyaAllah. Alhamdulillah Pak Mus. Terima kasih Pak Mus. Terima kasih sebab bersama kami dalam PRN, Bicara PRN Negeri Sembilan. Dan kali ini kita bawakan calon yang saya rasa berintegriti, namanya tidak asing lagi, especially untuk kepada belia-belia di Negeri Sembilan. Okey, baik. Sebelum tu saya nak tanya dulu kepada Pak Mus. Dah beberapa hari kita berkempen ni. Jadi Pak Mus bila turun ke lapangan, turun ke tempat-tempat di Palong ni, jadi bagaimana keadaan suasananya? Adakah sama macam PRN yang terdahulu ataupun nampak ada sedikit perbezaan suasana kali ini? Okey, soalan yang baik tu Rizal. Ya. Memang banyak perbezaan ataupun jauh perbezaan bandingkan 2023. Betul. Masa 2023 bila kita turun ke bawah, dia seolah ada macam tertanya-tanya, kabur, kelabu, itu suasana dia. Ya, ya. Tapi kali ini kita turun ke padang, dia nampak lebih jelas, lebih terang, lebih terarah, dan yang penting dia lebih biru. Oh ya. Kena pula bila gelombang biru daripada Johor tu baru selesai bukan seminggu yang lepas. Jadi semangat itu masih dan dia terbawa sampai ke Negeri Sembilan. Itu yang Pak Mus nampak perbezaan ketara antara 2023 dengan sekarang 2026. Okey Pak Mus, Pak Mus memang dah setiap hari dah turun bertemu dengan rakyat di Dun Palong ni. Dan baru-baru ni pun saya tengok Pak Mus ada pergi ke pasar malam, berjumpa dengan rakyat jelata di Palong ni. Jadi bagaimana penerimaan penduduk-penduduk di Palong ni selepas Pak Mus berjumpa dengan mereka? Ya, itu yang saya katakan tadi Rizal, berbeza dengan 2023. Sekarang ni kita nampak apabila Barisan Nasional dia tidak ada lagi kerjasama ataupun kolaborasi dengan PH. Sebab kawasan Pak Mus ni kawasan 100% Felda dan majoriti kawasan orang Melayu. Betul. Jadi orang Melayu dia tak boleh terima ideologi DAP ni. Jadi sebab itu apabila kali ini kita masuk tanpa PH, tanpa DAP, dan ada pula persefahaman dengan Parti Melayu Islam yang lain, jadi suasana penerimaan itu jauh lebih baik daripada sebelum ini. Jauh lebih baik. Ya, masyarakat happy dan semua mendoakan agar persefahaman ini akan dapat menstabilkan negeri. Dan pada masa yang sama kita mendukung juga kaum lain bersama kita. Ya, betul. Jadi itulah saya nampak beza yang sangat ketara lah. Happy, rakyat happy. Jadi bila Pak Mus turun berjumpa dengan penduduk-penduduk di sini, penerimaan mereka, jadi bagaimana sambutan mereka apabila melihat kali ini BN tidak lagi bersama dengan PH? Sekarang ni BN dah bersama dengan PN pula kali ini. Jadi ada tak yang tertanya-tanya kepada Pak Mus bagaimana mengapa ada peralihan, perubahan, ada pertukaran persefahaman? Jadi ada tak yang memberi maklum balas kepada Pak Mus? Sebenarnya untuk makluman Rizal, persefahaman antara BN dan PN ini juga sebenarnya sudah menjadi hajat orang Melayu daripada dulu lagi sebenarnya. Bersemangat muafakat dulu. Ya. Jadi ketika kita dengan PH pun orang selalu tanya,
kenapa tak dengan PN? Ya, oh, begitu. Kenapa mesti dengan DAP? Jadi benda tu memang sudah menjadi perbualan topik harian mereka. Jadi bila ini berlaku sekarang, jadi seolah-olah pucuk dicerita ulang mendatang. Ya, betul. Jadi dia orang happy. Jadi ya, ramai yang tanya, dan apabila dia lihat kejayaan Barisan Nasional di Johor, jadi mereka yakin supaya semangat biru yang dibawa oleh negeri Johor sampai ke Negeri Sembilan, dengan juga persefahaman di antara parti BN dengan PN ini, mereka yakin kita boleh tawan semula Negeri Sembilan, insya-Allah. Jadi boleh saya katakan permintaan ataupun hajat penduduk kat sini tertunai lah. Sejak dahulu lagi. Jadi mereka tertanya-tanya. Jadi sebelum ni di PRN Negeri Sembilan yang ke-15 pada tahun 2023, kita dapat tengok satu pertembungan yang sengit, 1 lawan 1 di Don Palong, yang mana Pak Mus menang dengan majoriti 564 undi. Kalau kita tengok undi itu ataupun majoriti itu tidak terlalu banyak, masih lagi di hujung-hujung saya rasa berbanding dengan PRN 2018 yang mana majoriti je lah 6,246. Jadi satu perbezaan yang ketara. Jadi pada kali ini, PRN kali ini di Don Palong berlaku 3 penjuru dan sudah pasti pecahan undi akan pasti berlaku. Jadi saingan lebih mencabar. Jadi pada pendapat Pak Mus sendirilah, Pak Mus yakin tak berjaya untuk mendapatkan semula kepercayaan, mendapatkan semula majoriti undi yang lebih banyak untuk kali ini? Okey. Yang pertama, 2023. Kenapa berlaku begitu? Bila kita buat kerjasama dengan PH, kita jangkakan orang PH akan beri undi pada kita. Orang kita kekal beri undi pada kita. Betul. Jadi kita akan menang lebih besar daripada 2018. Tapi apa sebenarnya yang berlaku ialah, bila kita pergi dengan PH dan orang Melayu tak boleh terima sebab DAP tu, ramai hardcore BN, UMNO ni tak keluar mengundi pun. Dia tak sukalah dengan DAP ni. So ramai tak keluar mengundi. Dan yang keluar mengundi pula sebahagian besarnya beri undi kepada PN pada ketika itu. Kan, sebab isu AMDAP ni. Betul. Jadi itu yang berlaku pada tahun 2023. Jadi majoriti daripada 6,000 lebih turun 500 lebih sahaja. Jadi pada kali ini suasana dah kembali seperti dulu balik. Betul. Di mana pertamanya BN tidak lagi bersama dengan PH yang mana menjadi orang Melayu tak boleh terima DAP tu kan. Tidak ada lagi dah. Dan ditambah pula dengan kerjasama atau persefahaman dengan PN. Jadi di kawasan majoriti Melayu ni, kita panggil Malay Belt ni, itu yang menjadi perkara yang diondak. Jadi dengan itu Pak Mus yakin kali ini kita akan menang lebih baik daripada 2023. InsyaAllah. Dengan doa, dengan harapan supaya semua pengundi Pak Mus di Don Palong ini akan keluar beramai-ramai pada 1 hari bulan, dan pastikan pangkat calon nombor 1, kita birukan Palong, kita birukan Negeri Sembilan. Ya, betul. Okey, baik Pak Mus. Jadi pada 2023 kita dapat lihat Pak Mus dengan majoriti yang tidak sampai 4 angka. Jadi adakah kali ini Pak Mus beralih ataupun membuat perancangan satu strategi yang lebih menarik, ataupun ada sesuatu yang diutamakan, difokuskan? Kali ini apa yang difokuskan oleh Pak Mus? Okey, gerak kerja yang Pak Mus buat bukan hanya dalam tempoh 2 minggu. Kita dah bersedia sebelum tu lagi. Semenjak Pak Mus beri mandat tahun 2023, Pak Mus telah menyantuni setiap lapisan masyarakat dalam kawasan Pak Mus ni. Sebab Pak Mus anak proker sini. Ini kampung Pak Mus. Jadi memang kita faham dan kita tahu apa dia denyut nadi warga Felda ni. Jadi kita dah santuni semua lapisan masyarakat. So now dalam tempoh 2 minggu ini, yalah, tak banyak kita boleh buat pun. Betul. Sebab tu kita kena mula awal kan. Dalam 2 minggu ni Pak Mus akan berjumpa dengan seberapa ramai yang boleh lah. Seberapa ramai yang sempat lah. Dan pastinya podcast ini membantu Pak Mus juga. Terima kasih Rizal terima kasih Berita Harian. Sebab sudi menyediakan podcast ini, jadi Pak Mus boleh sampaikan mesej ini dan dapatlah sampai kepada majoriti pengundi Pak Mus di sini. Jadi strategi Pak Mus di media sosial pun Pak Mus berkempen, dan di ground, di lapangan juga, kempen rumah ke rumah pun masih lagi pergi juga. Relevan masih lagi Sebab ada individu-individu tertentu yang menjadi hardcore kita, yang tak sempat kita jumpa. Betul. Yang dulu dia sihat, sekarang dia sakit. Kan? Dulu dialah kalau pelihara, dialah orangnya.
Tapi hari ini Allah tidak memberi dia kesihatan yang baik. Jadi kita pergi ziarah orang macam ni kan. Jadi sukalah dia. Doa dia tu kita nak. Ya, betul. Kan? Maknanya strategi untuk berkempen rumah ke rumah ni masih lagi relevan Masih sebenarnya. di kawasan Sebab kalau kita tengok ramai yang antara calon ramai yang lebih mengutamakan media sosial. Mungkin untuk menarik pengundi-pengundi muda kawasan ataupun Pak Mus perantauan. ni kawasan Felda. Ya, betul. Ramai lagi ibu-ibu ayah yang cara tradisional. Ya, betul. Kan? Masih mengekalkan. Kenduri pun masih pergi rumah jemput. Ya. Kan? Jadi sebab itu kita pelbagai lah, Ya, pelbagai. betul, Ya. Dan tim Pak Mus juga, bila Pak Mus turun ke, katalah kita bawa walkabout, tim Pak Mus juga buat live. Jadi mana yang tak dapat berada dalam pada ketika itu, dia juga boleh tengok melalui live. Ya. So kita dua-dua pun Jadi kita seimbang jagalah. Seimbang lah. di platform media sosial Yap. dan juga bersemuka Ya. antara kempen yang diterapkan oleh Pak Mus, tim Pak Ya. Mus. Jadi Pak Mus, seperti yang kita tahu, Pak Mus sebelum ini pernah memegang jawatan Esko Belia dan Sukan di Negeri Sembilan. Jadi sudah pasti Pak Mus rapat dengan komuniti ataupun golongan belia dekat Negeri Sembilan ni. Jadi apa yang ditawarkan oleh Pak Mus untuk komuniti ini, untuk golongan belia ini, untuk PRN kali ini? Okey. So Pak Mus fokuskan untuk Dun Palung dulu ya. Ya, okey, boleh. Sebab Okey. Pak Mus tanding di sini. Betul. So di Palung ni kita ada pelbagai lapisan ya. Pertama sekali ialah the senior citizen. Yang ini adalah peneroka asal lah, peneroka asal ya. Kebanyakan dah usia 60-an ke atas lah ya. Kalau ada 60-an pun dah ujung-ujung 60-an ya, sampai yang 80s lah ya. Ya. Kemudian kita ada generasi selepas itu, generasi pertama. Macam Pak Mun ni generasi pertama ni. Generasi pertama? Generasi pertama. Okay. So, generasi pertama lebih kurang 40-an sampai 60-an. Jadi first generation. Lepas tu generasi kedua. Macam Pak Mun dah ada anak Pak Mun. Generasi ketiga jadinya. Saya am second generation. Okey. Anak Pak Mun generasi ketiga. Dan Pak Mun ada cucu. Okey. Generasi keempat. Nampak tak ada variasi Ya, betul, variasi. Jadi sekarang ini kebanyakan anak-anak yang sekolah di sini, ya, remaja ni adalah cucu-cucu peneroka. So for them ialah kita perlukan education. Kita perlukan pemantapan fasiliti pembelajaran di sekolah-sekolah. Ya. Sebab itu Pak Mus ketika sebelum ini Pak Mus upayakan sekolah-sekolah baik tadikanya, baik sekolah kebangsaannya atau sekolah menengahnya. Dalam kapasiti Pak Mus ada, Pak Mus upayakan sekolah-sekolah sebab ini dia menjadi asas kepada pembinaan dan kejayaan mereka masa depan. Kerana start bermula dengan pelajaran kan. Okey, baik. So kita upayakan sebab kebanyakan mak ayah mereka yang hantar anak-anak di sini ialah kerja kampung. Kan? Jadi bukanlah gaji besar. Ya, betul. Jadi sebab itu Pak Mus selalu support dia orang ya. Macam katalah sekolah dia orang, kita Pak Mus wujudkan Bitara, program Bitara, maknanya setiap sekolah dia ada program sukan tertentu. Okey. Contoh di Palung 3 ni, cuba teka apa program Bitara sukan kita. Cuba teka. Boleh sepak? Oh no. Bukan. Bowling. Boleh. Oh, okey. Dan ada anak Palung 3 yang dah sampai ke peringkat kebangsaan. Alhamdulillah. Tapi kita tak adalah kita apa kita panggil tu, bowling tu panggil apa, tempat main bowling tu? Center, bowling center. Tak adalah bowling center. Tapi kita buat di bawah susu gajah tu. Okey. Susu gajah tahu kan? Bawah tu je kita jadikan sebagai lane. Okey. Belikan bola dia orang. Semua ada lah. Jadi dan yes. Contoh di Palung 3 bowling. Di Palung 4, sekolah Palung 4 kita pilih Bitara bola sepak. Okey. Tetapi kita beri dana, cuba teka apa dia orang buat. Untuk pembangunan bola sepak mereka. Mereka buat akademi. Dia akademi dah ada. Okey, dah ada. Dia buat gym. Gym. Ada gym. Dengan kawan-kawan Palung Okey. So di Palung 4 dia ada gym dia. Okey. Jadi pelajar-pelajar kita, anak-anak kita yang minat bola sepak ni tadi, kalau hujan ke apa, dia boleh pergi gym. Dia boleh gym lah, contoh. Dan kita pergi pula ke sekolah Palung 6. Kita ada Bitara hoki. Okey. Ya, kita ada Bitara hoki dan juga softball. Ya. Dan pergi ke sekolah Palung 7, sekolah rendah Palung 7, kita ada Bitara chess. Catur. Kita ada catur. Banyak. Ya. Pergi Palung 8, ada Bitara takraw. Sebab guru besar dia memang pakar takraw ni. So dijadikan sekolah dia itu sebagai Bitara pembangunan sukan takraw. Sekolah menengah softball. Dan ada anak-anak daripada sekolah menengah Palung 7 daripada Palung yang sudah pun mewakili negeri ke Sukma yang lepas. Okey, banyak. Ya, Sukan Malaysia. Ya. Kemudian kita pergi lagi Palung 9, bola tampar. Ya. Kemudian di Palung ini ada satu sekolah saja yang ada asrama. Okey. Ya, di sekolah si Alam Raja ni. So Alam Raja ni ada asrama, so Pak Mus buat beberapa pembangunan supaya
mana-mana anak-anak daripada Palung 3 sampai siapa, dia boleh hantar anak dia pergi sekolah menengah dekat situ. okey. Jadi ada hokinya, ada bola tampaknya dan pelbagai lagi perkara lain yang boleh jadi pooling factor untuk anak-anak kita hantar ke sana. Oh, okey, banyak pengalaman. 12-13 bola sepak dan hujungnya lah Palung 14, 15-16 takraw. Jadi ini bergantung kepada kepakaran yang ada pada sekolah tu. Sekolah tu dia ada cikgu dia yang minat sukan tu, dia ada talent tu. So dia akan pilih. Jadi ada yang memantau. Ada yang mantau. Ada yang So itu contoh lah yang Pak Mus buat untuk pembangunan anak-anak. Sebab kita tidak mahu anak-anak yang ada di kawasan Felda, kawasan Palung ini jauh ketinggalan dengan anak-anak di luar sana. Bermakna semua perancangan dan fasiliti yang Pak Mus maklumkan tadi, itu semua sudah pun dilaksanakan? Sudah dilaksanakan. Itu bukan perancangan Yeah, bukan no. Dah Sudah memang buat dah laksana dah. dan insya-Allah dengan izin Allah kita menang, terjadi kerajaan, kita akan lipat gandakan lagi. Okey. Saya baru nak tanya, apa yang mungkin orang luar tak tahu apa yang Pak Mus dah buat dekat Felda ataupun di Dun Palung ni. Tapi Pak Mus dah bagi tahu semua, dah maklumkan dah tadi. Itu memang banyaklah, kalau mereka masih lagi tak nampak, tak tahu lagi lah kan. InsyaAllah. Jadi Pak Mus, tadi ada sentuh berkenaan dengan persefahaman Barisan Nasional BN dan juga Perikatan Nasional PN. Jadi untuk ia dilakukan persefahaman ni untuk kestabilan politik yang kita rasa macam ada sedikit konflik di Negeri Sembilan, dan Pak Mus sendiri rasa adakah persefahaman ini ataupun usaha ini mampu memberi satu gelombang kebangkitan untuk Barisan Nasional sendiri, ataupun ia sebenarnya tidak memberi kesan pun kepada lawan Pakatan Harapan? Pada pendapat Pak Mus sendiri bagaimana? Pastinya akan beri kesan yang besar. Sebab yang di Negeri Sembilan kita ada 36 kerusi. Ya, semua orang tahulah 36 Dewan Kerusi, Dewan Undangan Negeri. Daripada 36, 23 inilah Malay Belt. Kawasan-kawasan yang majoriti Melayu. Dan kita ada 13 lagi yang bukan majoriti Melayu. So, kawasan yang 23 majoriti Melayu ini, apabila adanya persefahaman antara BN dan PN, maknanya pengundi-pengundi Melayu ni dia akan terarah. Dia tak pecah lah. Bila tak pecah, so ini akan beri kelebihan pada calon-calon BN ataupun PN. Itu satu. Yang keduanya pula, di mana kawasan-kawasan yang bukan Malay Belt, tetapi kita juga ada sufficient number of Malay voters dan juga non-Malay voters. Dan apabila pengundi Melayu ini tadi, dia juga agak concentrate dengan persefahaman ini, maka again, dia tak berpecah undi. Dan sedikit support daripada kaum lain tadi akan juga beri kemenangan kepada calon-calon BN dan PN. Apa tujuan dia? Ataupun apakah gambaran besar dia? Kita Malaysia ini majoritinya adalah penduduk Melayu Bumiputera, Melayu Islam Bumiputera. So apabila kaum utama ini stabil politiknya, pastinya negara ini akan stabil. Betul. Apabila majoriti kaum ini stabil politiknya, pastinya kaum-kaum lain juga akan turut mendapat limpahan kemakmuran dalam negara ini. Jadi itu. Selagi kaum utama ini dalam keadaan tidak teratur, berpecah belah, Pak Mus yakin dan percaya tidak akan ada kaum juga yang akan mendapat keharmonian. Okey, baik. So the main iaitu Melayu Islam, Melayu Bumiputera ni tadi, yang hampir 60 lebih ke 70% ni tadi, bila mereka dalam keadaan yang stabil politiknya, insya-Allah baik orang Melayu, orang Indianya, baik orang Cinanya, baik orang masyarakat aslinya, Kelantan dusun, semua akan hidup harmoni insya-Allah. Okey, baik. Kita nampak keyakinan daripada Pak Mus tu. Kita kena steady, teruskan berkempen. Dan bila kita sebut berkenaan dengan BN, PN punya persefahaman ini pendapat saya lah. Pada pendapat saya nampak sebenarnya persefahaman ini ataupun orang kata keikhlasan ini untuk bersama, saya boleh nampak ia sebenarnya dah bermula di PRN Johor lagi. Kalau kita tengok yang mana Barisan Kepimpinan PAS sendiri meminta ataupun menyarankan kepada pengundi-pengundi mereka untuk mengundi Barisan Nasional di tempat yang mereka tidak bertanding di Johor. Dan dah nampak persefahaman di situ dan dibawa ke Negeri Sembilan, yang mana BN dengan PN, gelombang kedua-duanya biru, dibawa ke Negeri Sembilan. Dan andainya di Negeri Sembilan ni usaha ini berjaya dengan begitu baik, adakah pendapat Pak Mus sendiri ia mungkin akan dibawa ke PRN Melaka? Pada pendapat Pak Mus rasa bagaimana? Soalan macam dah bersedia soalan tu Sebenarnya itu yang akan berlaku pada hemat Pak Mus lah. Sebab kita tengok dia di Johor kan, bila gelombang biru tu berlaku di Johor,
dia bawa sampai ke sini. Jadi saya pergi, Pak Mun pergi mana-mana, semua akan cakap biru. Dia tak sebut pasal Big N ke PN, dia kata biru. Kita birukan Pak Mun. Jadi kita birukan Pak Mun. Jadi dan insya-Allah dengan izin Allah kemenangan negeri di Negeri Sembilan pastinya gelombang ini akan sampai ke negeri Melaka. Dan insya-Allah hanya Allah saja yang akan menentukan gelombang ini akan sampai ke Putrajaya. Insya-Allah. Insya-Allah. Itu harapan daripada Barisan Nasional. Okey, baik. Kita mungkin dah berborak panjang ya Pak Mus. Tapi tak ada pun saya bertanyakan berkenaan dengan perancangan ataupun manifesto Pak Mus sendiri. Walaupun Pak Mus dah buat bermacam-macam dah, masih banyak lagi yang perlu kita lakukan. Banyak lagi yang diperlukan. Mungkin ada yang di luar sana, mungkin ada pengundi Don Palung sendiri yang berada di perantauan ke apa ke, mungkin nak tahu juga apa perancangan Pak Mus untuk mungkin untuk mengusahakan ataupun menambah baik di Don Palung ni. Pak Mus boleh terangkan sedikit apa perancangan dia? Yang pertamanya ialah kami di Felda ni, kami rasakan kami tak ada masa depan dengan Pakatan Harapan. Baik, pertamanya isu generasi rumah generasi kedua. Isu lot-lot generasi kedua ni. Zaman BN memerintah dulu, kita mulakan usaha untuk membina perumahan untuk generasi kedua. Dan pada tahun 2013, kita dah bina hampir 11,000 rumah seluruh negara di kawasan-kawasan Felda ni. Tapi bila kita kalah 2018, usaha terhenti begitu sahaja. Dan daripada 2018 sampai sekarang 2026, masih lagi tidak nampak satu usaha yang begitu hebat yang dibuat oleh kerajaan pimpinan Pakatan Harapan ni untuk menyelesaikan isu ni, tak ada. Macam kami di Palung contohnya. Terbengkalai rumah 300 biji di Palung 8. Dah ganti kontraktor, tapi rumah pun Felda tak boleh siapkan. Kita ada rumah Tuhan Kasih 100 biji di Palung 14-16, masih sampai sekarang tak siap-siap, dah 13 tahun. Kita bukan suruh buat jambatan atas lautan, baik rumah ya, tingkat tak siap-siap. Ya. Ada rumah di Negeri Sembilan yang dah siap, rumah dah satu patut siap dah. Tapi ada masalah-masalah kecil-kecil yang bertahun tak boleh disiapkan. Jadi Pak nampak seolah-olah tiada masa depan kami, warga Felda dengan Pakatan Harapan ni. Sebab tu kami nak birukan balik kerajaan negeri ni. Jadi bila kita birukan balik, apa kalau tanya Pak Mus ya, kami warga Felda pernah menjadi anak emas pada kerajaan Malaysia. Zaman pemerintahan Datuk Najib dulu. Ya, betul. Anak emas. Ya. Bukanlah kata anak emas sejak bagi emas tu, tidak. Maksudnya dijaga, betul. ditanya masalah, dilihat macam contoh dulu, kita anak-anak peroka kita minta perumahan. Maka Datuk Najib buat 11,000 seluruh negara, targetnya 20,000. Contoh, maknanya kita mendengar Datuk Najib dan kita usahakan. Tapi zaman sekarang tak ada. Tanyalah warga Felda ni, apa yang mereka dapat sentuhan dalam tempoh 8 tahun ni. Saya rasa tanya janji je. Saya rasa tanya mana-mana penduduk Felda pun, bukan saja di Negeri Sembilan, di negeri-negeri yang lain. Bila masuk je kawasan Felda, pasti mereka cakap, ingatlah jasa Datuk Najib. Saya selalu terdengar penduduk-penduduk mesti akan menyebut nama figura tu. Itu faktanya kan. Jadi sebab itu Pak Mus harap dia dengan kita mengambil alih kerajaan di negeri dan insya-Allah dengan pusat, pertamanya kita nak selesaikan isu perumahan generasi kedua ni. Ya. Kemudian satu lagi benda simple je. Di lot mak ayah kita, belakang ni ada tanah lapang lah. Kan dia ada suku ekar tanah kan. Jadi anak-anak buatlah rumah belakang mak dia, mak ayah dia. Zaman BN dulu, bila dia buat rumah, boleh masuk api air. Sekarang tak boleh. Okey, ada masalah Dia bukan minta duit nak buat rumah. Dia bukan minta tanah nak buat rumah. Tanah bapak dia. Dia keluar duit, keluar modal buat rumah. Nak minta masuk TNB, masuk air, tak boleh. As simple as that. Jadi di mana dia masa depan kami dengan kerajaan Pakatan Harapan ni? Ada contoh. So benda-benda ini pastinya akan menjadi keutamaan kami terus perjuangkan. Yang keduanya ialah tentang infrastruktur dalam kawasan Felda. Kami bila masuk rancangan dulu, memang maksud tak ada longkang. Dia rumah-rumah, longkang tanah biasa-biasa je lah. Jadi dah 40 tahun. Macam Pak Mus di Palung 3 ni dah hampir 50 tahun tau. Pak Mus pindah sini tahun 78. Kau belum lahir lagi tak? Belum. 78 dulu. So Pak Mus pindah bersama peneroka, bersama orang tua saya. Kita tahu macam mana suasana di sini. Tak ada lampu, tak ada air, paip air, tak ada jalan tanah merah.
Kita rasa kita lalui zaman tu. Ya, betul. Ya. Malam-malam pakai pelito. Tahu pelito tak? Tahu. Pelito. Lepas tu naik standard sikit kan, kita pakai lampu kabaik. Lampu kabaik, okey. Wah, tahu Tahu. Ah. Saya pun duduk kampung juga, Pak Bos. Okey. Hanya kita yang tahu Ya, kan. kita je tahu. Ni ramai tak tahu ni, pendengar ramai tak tahu apa tu lampu kabaik. Kan, lampu kabaik. Lepas tu naik standard sikit. Ni, lampu ni. Gasolin. Gasolin, lampu gasolin. Itu dah take. Boleh adjust. Boleh Ada adjust. gambar Cina perempuan ni. Lepas tu naik lagi standard. Masa tu dah keluar zaman kita pakai lampu Kalimantan, kita pakai bateri. Cukup bateri. Sampailah ada lampu. So kita lalui zaman tu. Air pakai air pergi je. Belakang rumah, kandal air hari. So ini semua transformasi yang berlaku di zaman kita. Dan masa longkang apa semua tak ada. Jadi setelah 50 tahun, infrastruktur ni perlu diurus. Perlu dijaga. Mana dia? Ya. Mana dia? Tak ada. Tak ada dah. Tak ada dah. Kemudian ketiga, dulu ada banyak program-program Felda buat untuk warganya dari segi perniagaan, peluang perniagaan. Kan? Yalah, berapa ramai yang hanya nak tumpu kepada kebun 10 ekar. Dulu mak ayah seorang, anak-anak kecil-kecil cukup lah. Tapi bila anak-anak ramai, ada yang dah berjaya duduk di luar. Tapi tak semua yang berjaya. Betul. Tak semua jadi cikgu, lawyer, doktor dan sebagainya. Tapi ada yang duduk di sini untuk meneruskan kesinambungan keluarga dia. Jadi hasil kebun itu bukan untuk dia seorang. Hasil kebun itu adalah peninggalan arwah ibu dan ayah dia yang mungkin dia kena share juga dengan adik-beradik. Betul. Kan? Jadi dia perlu aktiviti ekonomi sampingan. Ya. Peluang perniagaan, bantuan perniagaan. Ini pun Pak Mus buat. Mus bantu dulu Pak Mus wujudkan apa Pak Mus panggil geng bisnes palung. Oh, okey. Ada komuniti dia. Ada komuniti dia. Jadi mana-mana adik-adik Pak Mus yang berniaga, Pak Mus sediakan dana untuk mereka beli peralatan. Ya. Tak adalah berniaga besar-besar. Nak jual kuih pisang, nak beli dapur, nak beli apa nama itu, dia punya stall ke apa ke. Kan dia nak buat mie, dia nak buat frozen food ke, atau dia nak beli freezer ke, Pak Mus bantu dana. Untuk dia supaya ditambah pendapatan keluarga, besarkan anak-anak. Ya, betul. Jadi suami kerja kampung, kerja kebun, jadi isteri boleh bantu. Gitulah. Jadi inilah komuniti kita. Jadi semua ini Pak Mus harap ya dengan kita tertubuhnya kerajaan baru nanti, Pak Mus ada dalam kerajaan, rakyat Palung beri perkembangan kepada Pak Mus akan teruskan perjuangkan perkara ini untuk warga Felda. Itulah azam Pak Mus. Okey, baik. Itulah yang akan beri ketenangan pada Pak Mus. Bila Pak Mus berhenti besok, semua orang akan bermula dan berakhir. Betul. Bila Pak Mus berakhir, Pak Mus nak berakhir dengan satu ketenangan jiwa. Kena dapat memperjuangkan adik-adik Pak Mus yang ada di Felda Palung ni. Okey, baik. Saya rasa Pak Mus menceritakan peredaran zaman tu kan, peredaran zaman, perubahan generasi tu. Kita dapat lihat Pak Mus memang dapat rasakan denyut nadi penduduk-penduduk Felda di sini. Dan ada tak pembaharuan lain? Kita tahu kan di Palung ni terkenal dengan komuniti Feldanya yang dengan ada budaya dia sendiri, ada komuniti dia sendiri. Jadi ada tak perancangan lain Pak Mus untuk menambah baikkan lagi budaya mereka? Mungkin ada apa persatuan kompang ke apa ke, mungkin ada ditambah itu contohlah kan, persatuan kompang ke, mungkin ada tarian ke apa kan, kita tak tahu. Ada tak yang Pak Mus tambah baik untuk budaya? Okey. Ada kompang memang ada tau. Ada. Baru-baru ni tu buat pertandingan kompang. Masa tu Zahid, masa ni Datuk Zahid datang ke Palung 8. Jadi kemas. Dia jemput persatuan-persatuan kompang daripada kampung-kampung ni datang buat pertandingan. Jadi maknanya ada kompang tu ada. Dan dulu kompang ni biasanya peroka lah yang main. Sekarang ni dah cucu dah. Cucu yang main. Ada kumpulan berzanji. Okey. Ada kumpulan kompang berzanji. Kumpulan rewang ni. Itu memang budaya kita dalam Felda ni. Dan satu lagi kalau Pak Mus nak beritahu, kami di Felda Palung ni tak ada satu kedai yang sempurna tau. Okay. Kedai yang ada CF. Okey. Tak ada. Ini lagi satu perkara yang menjadi perjuangan Pak Mus juga. Ya, kita cari tanah kerajaan mana yang ada, kita nak buat kedai yang sempurna supaya apa dia? Kita nak bawa pusat dialisis. Di Palung ni ramai yang dah kunci mani yang dah kena cuci buah pinggang. Tapi kena pergi jauh. Pergi Gemas, pergi Bahar, pergi Bandar Baru. Dan bila dia pergi ni, satu hari tu habis dah masa dia orang.
Jadi kalau ada dekat sini, jadi adalah kualiti kehidupan dia orang. Jadi betul. kos pun boleh terkawal. Kan? Cumanya dah bawa masuk ni, bangunan tak ada. Okey. Sebab bangunan banyak di Palung 456 ni semua main pasak sendiri dulu ni. Okey. Ini pun satu perkara yang Pak Mus tak puas hati lah dengan usaha Felda yang Felda buat lah. Ya, seharusnya kita kena lihat. Kita nak wujudkan peluang-peluang orang nak berniaga ni, kita kena sediakan prasarana dia. Sediakanlah kedai yang sempurna, jadi orang boleh sewa, kan? Jadi sebab itu Pak Mus juga dapat perjuangkan buat food court. Yang proper food court di Palung ni ada. Ya, dah serahkan pada Felda, pada macam di Palung 456, pada Felda Palung 6, Pejabat Felda 6 untuk diuruskan, untuk dicari siapa-siapa yang berniaga dan adalah tempat yang sempurna di situ. Ya, itu juga di Palung 7 dan 8. Ya. Satu lagi apa yang Pak Mus nak perjuangkan juga ialah Pak Mus nak bawa lebih banyak lagi dewan-dewan terbuka. Open court. Yes. Jadi maknanya boleh main futsal, takraw. Betul. Ini mana ada lagi orang main tengah panas dah. Jadi alhamdulillah dengan izin Allah, tempoh yang lepas Pak Mus dapat bawa satu court terbuka dekat sini Palung 3 ni. Oh, bukan perancangan, dah ada. dilaksanakan. Satu dah ada dah. dalam Ada proses. 3 court takraw dalam tu. Okey. Jadi insya-Allah besok lepas ni nak buat lah yang pertama, kejohanan yang pertama. Takraw open contoh itu. Dan kita nak buat lebih banyak lagi lah ya untuk di tempat-tempat yang lain supaya kita masyarakat di luar bandar ni jangan kita jauh ketinggalan dengan masyarakat bandar. This is not zaman 50-an, 60-an, 70-an kan. Jadi orang boleh tengok semua data ada di ujung jari. Ya, betul. So kita kena create suasana-suasana ataupun infrastruktur yang kalaupun tidaklah sehebat di kawasan bandar tapi ada supaya kita boleh bertarung di padang yang sama. Ya, betul. Sebab anak-anak sini pun hebat-hebat. Tapi kalau dia tak ada kemudahan yang bagus, bagaimana kita nak angkat dia lebih jauh? Inilah yang Pak Mus insya-Allah akan cuba usahakan. Alhamdulillah. Pak Mus menjawab sebenarnya soalan saya tu. Sangat menjawab sebab saya punya soalan tadi macam tak sampai. Sebenarnya saya dah sebut aktiviti kemasyarakatan tu. Saya sebut budaya tadi kan, aktiviti kemasyarakatan tu di Felda kita tahu mereka banyak aktiviti mereka. Pak Mus pun dah cakap tadi ada Persatuan Kompang. Lepas tu nak buat food court kan. Dah ada komuniti berniaga kan, komuniti bisnes. Dah pasti benda tu berjalan dengan lancar. Dan lepas tu nak buat open, dah ada pun dah dilaksanakan satu court. Jadi nak buat aktiviti masyarakat kat situ macam-macam boleh buat. Orang boleh buat kedui kahwin dekat situ. Ya, betul. Satu lagi pusat dialisis tadi Yes, itu harapan Pak Mus. Harapan dalam perancangan lah. Jika ada peluang dan ruang di situ, andainya diangkat menjadi wakil rakyat di sini insya-Allah. Baik Pak Mus, dah macam-macam kita kongsikan. Pak Mus pun dah beritahu macam-macam perancangan dan juga yang sudah dibuat oleh Pak Mus yang telah dilaksanakan untuk penduduk Dun Palung ni. Jadi terakhir Pak Mus, pesanan ataupun sepatah dua kata kepada penduduk ataupun pengundi di Palung sendiri. Okey, so akhir kata daripada Pak Mus buat seluruh pengundi Dun Palung, N06 Dun Palung, Pak Mus ingin mengambil kesempatan di sini untuk merayu supaya seluruh keluarga besar Palung ini akan keluar mengundi pada 1 hari bulan Ogos dan pastikan jangan pening-pening, jangan fikir lain. Kita birukan Palung, kita birukan Negeri Sembilan. Boleh macam tu? Boleh. Okey baik, terima kasih tolong Pak Mus. Calon nombor 1. Sekali lagi terima kasih Pak Mus sudi bersama kami sama-sama. dalam Bicara PRN. Baik, kita sudah pun berada di penghujung podcast kita dalam Bicara PRN Negeri Sembilan. Kepada anda yang ber-IC 05 ataupun pengundi yang pemilih yang berdaftar yang layak untuk mengundi pada 1 Ogos nanti, buat pilihan yang bijak, tunaikan tanggungjawab anda untuk memilih wakil rakyat anda. Sekian saja PRN Bicara PRN Negeri Sembilan kali ini. Saya Aziz Zaris. Assalamualaikum. Salam hormat.